Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita untuk sama-sama menghadiri majlis ilmu kita pada malam ini. Lagi-lagi pula hari ini Jumaat, hari berhubung sekali hari. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan mendengar ceramah daripada Al-Fadhil Ustaz Zainul Arif dengan pengisiannya insya-Allah. Tafadhal masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, putera dan puteri yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah malam ini kita dapat bersama-sama dalam sedikit majlis ilmu pengisian untuk kita mengisi ruang masa dan juga menambah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, macam biasa kalau ustaz berceramah, ustaz sebenarnya tak suka duduk je. Kita jalan-jalan sikit kan. Ceramah ustaz sediakan bahan, tetapi yang akan bercakap ialah siapa? Kamu semua. Okey, dah bersedia? Baik, hari ini kita nak bincangkan tentang taubat, jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz rasa tajuk yang ustaz nak sampaikan pada malam ni ustaz tak kongsi pun dengan siapa-siapa. Tapi Tuan Imam, mana Tuan Imam tadi? Tuan Imam tadi dia macam tahu je ustaz nak cerita pasal taubat, kerana dia membacakan surah tentang taubat. Man taba wa amila salihan. Okey. Barang siapa yang bertaubat dan beramal soleh. Dia cerita tentang taubat. Tuan Imam tahu kan? Tuan Imam tahu kan? Okey, alhamdulillah. Baik, kita cerita tentang taubat. Mentaliti kita bila sebut taubat, kita kata taubat ni hanyalah kepada orang-orang yang siapa? Orang-orang yang melakukan dosa. Hakikat sebenarnya bukan semata-mata untuk orang yang melakukan dosa yang besar, tetapi sesiapa sahaja, kerana manusia ini ialah makhluk yang sentiasa melakukan kesalahan dan dosa. Maka taubat ini sangat relevan untuk kita pelajari, kerana semua daripada kita perlu kepada taubat. Baik, objektif kuliah. Tahu tak maksud objektif? Abang boleh baca tak objektif? Baik. Okey, cuba dengar baik-baik apa dia baca. Baca dengan nada yang sedap kan? Okey. Kuat lagi. Objektif kuliah. 1. Menjelaskan maksud dan bertaubat. 2. Menguraikan kepentingan taubat dalam membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Mengamalkan adab serta doa taubat Nabi Muhammad SAW dalam solat dan kehidupan seharian sebagai tanda penyelesaian. 4. Menilai keikhlasan diri dalam bertaubat serta berazam meninggalkan dosa dan memperbaiki hubungan dengan Allah SWT dan manusia. Okey, nama apa? Ahmad Ryan. Ahmad Ryan. Kelas? Dah 1 Smail. 1 Smail, insya-Allah cemerlang. Okey, ini 4 perkara yang kamu akan belajar. Yang pertama sekali maksud dan juga rukun. Apa kepentingan kita bertaubat? Bagaimana kita nak mengamalkan adab dan doa taubat Nabi. Nanti Ustaz akan ajarkan doa taubat Nabi yang kita boleh amalkan. Kemudian kita boleh nilai keikhlasan taubat kita, sama ada taubat kita nanti akan diterima oleh Allah ataupun
Tidak. Okey, yang seterusnya. Pelajar puteri pula lah. Siapa nak baca Kakak, nampak lain daripada yang lain. Tak apa, duduk je tak apalah. Okey. Baca. Kenapa saya perlu belajar tentang taubat? Okey. 1. Kerana saya manusia yang tidak sempurna. Saya pasti pernah melakukan kesilapan dan dosa. Yang kedua, kerana Allah sentiasa membuka pintu keampunan-Nya. Tiada dosa yang terlalu besar selagi saya mahu kembali kepadanya. Ketiga, kerana taubat menenangkan hati dan membersihkan jiwa. Ia menjadikan saya insan yang lebih sabar, rendah diri dan berakhlak. Yang keempat, kerana taubat adalah tanda kasih sayang Allah dan kepada hamba-Nya. Bila saya bertaubat, itu tandanya Allah masih mencintai saya. Okey, daripada 4 poin itu cuba huraikan 1 poin. Kau bagi kat kawan sebelah lah. Tak apa, duduk je. Boleh, satu je. Kalau kita taubat, maksudnya kasih sayang Allah tu ada tadi Allah kasih sayang kita taubat. Okey, terima kasih. Tadi nama apa? Sumayyah yang ni? Aminah. Oh, semua nama-nama klasik tau. Seorang nama Aminah. Sumayyah. Seorang lagi nama Aminah. Apa dia? Afina lah, salah. Dia pegang mic sampai panas mic ni. Okey, baik. Dia sebut apa? Dia ambil poin nombor 4. Taubat adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita buat dosa tapi kita tak bertaubat, itu menandakan apa? Allah tidak sayang kepada kita. Okey, ingat lagi tak? Dalam kuliah lepas kita belajar tentang apa? Tentang hidayah. Betul? Okey, ada berapa jenis hidayah? Okey, agak-agaknya kalau kita buat dosa, Allah tak beri hidayah kepada kita untuk bertaubat. Itu hidayah jenis apa tu? Hidayah ke? Hidayah taufik ke? Hidayah fitrah? Hidayah taufik kan? Hidayah tu kita tahu kita perlu taubat, tapi yang membuatkan kita bertaubat tu adalah hidayah taufik. Baik. Yang seterusnya. Okey, siapa pula pergi jauh sikit lah abang. Cepat. Bismillah. Saya akan tahu saya berjaya apabila saya dapat menjelaskan maksud dan rukun taubat dengan yakin menggunakan dalil Al-Quran dan hadis. Seterusnya saya mengamalkan istighfar dan doa taubat Nabi SAW dalam solat dan kehidupan seharian. Seterusnya saya mula menjauhi dosa kecil dan besar serta berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia. Akhir sekali, saya merasa tenang dan gembira apabila berzikir dan memohon ampun kerana yakin Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menerima taubat hamba ini. Okey, apa maksudnya ni? Maksudnya di sini, apabila kita bertaubat ni, maksudnya kita mendapat banyak manfaat dalam diri kita. Okey, tak apalah. Okey, dekat sini nak beritahunya, kalau kamu keluar daripada surau selepas ini, selepas sesi kuliah ni, kamu berjaya buat benda ni 1, 2, 3, 4 ni, maknanya kamu berjaya lah, ada hasil lah. Tapi kalau keluar selepas ni sama je lagi, sebelum masuk macam tu, lepas keluar ni pun sama, maka kuliah dia tidak berjaya. Okey, apa dia? Boleh huraikan maksud, boleh jelaskan maksud, rukun, boleh amalkan istighfar. Sekarang dah tahu belum istighfarnya? Istighfar yang Ustaz ajar ni dah tahu belum? Belum. Tapi kalau lepas ni tahu, boleh amalkan, maksudnya kamu berjaya lah. Okey?
Menjauhi dosa kecil dan juga dosa besar. Baik, yang seterusnya. Tadi baru mukadimah, ni baru masuk kita punya topik perbincangan. Baik, pintu taubat sentiasa terbuka. Seperti mana yang Ustaz beritahu tadi, setiap manusia, setiap insan tidak akan terlepas daripada melakukan dosa. Maka Allah SWT, disebabkan sifat manusia ni sentiasa melakukan dosa, maka Allah membuka pintu taubat tu seluas-luasnya. Dan itulah tanda apa? Tanda apa ni? Duduk elok-elok. Tanda sayang Allah kepada kita. Okey. Kalaulah Allah tahu manusia ni selalu buat dosa, tapi Allah tak buka pintu keampunan buat kita, maka kita semua akan berada dalam neraka Jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam melakukan dosa. Siapa dia anak Adam kat sini? Bukannya ayah dia nama Adam. Setiap kita adalah anak Adam. Semua anak Adam melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertaubat. Rupanya orang yang buat dosa ni ada baik dia. Baik apabila dia bertaubat. Okey, jadi tazkirah ini akan mengajak kita menyelami makna taubat dari memahami hingga menilai diri. InsyaAllah nanti akhir nanti ada apa? Ada soalan. Siapa berani jawab soalan boleh dapat hadiah premium sangat. Okey, apa itu taubat? Siapa nak bacanya? Siapa nak baca? Siapa nak baca? Itu yang angkat tangan. Okey, jangan jauh sangat nak baca. Ke depan. Ya, cepat. Cabut pula telekung dia sekarang. Okey, cepat. Nampak ke daripada tepi tu? Okey, baca. Apa itu taubat? Dari segi bahasa ialah kembali kepada Allah selepas melakukan dosa. Dari segi istilah, menyesali dosa, meninggalkannya dan berazam tidak mengulanginya. Dalil, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu tak ada bateri. Tak apa. Dia mengajuk dah. Okey, terima kasih. Sekejap tak ada bateri. Okey, sambung. Baik, terima kasih kepada siapa tadi nama? Akma ketua PRS ya? Okey, baik. Apa itu taubat? Yang ni tadi ada dalam objektif tadi kan? Lepas ni kalau kawan-kawan tanya apa dia taubat, dari segi bahasa maksud dia kembali, dari segi istilah menyesali dosa, meninggalkannya dan berazam tidak mengulanginya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Okey? Baik, perhatikan betul-betul ayat ni. Allah SWT kata apa? Wa tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Ayyuhal jami'an, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, semoga supaya kamu beroleh kejayaan. Maksudnya siapa yang nak berjaya, siapa yang nak berjaya dapat 9A+, 11A+, dia kena bertaubat. Nak berjaya, Allah kata siapa nak berjaya kena bertaubat. Cuba tanya diri kamu, dah taubat ke belum?
Apakah taubat kamu tu diterima oleh Allah? Taubat kamu akan diterima oleh Allah SWT sekiranya kamu menepati syarat-syarat taubat. Sebaliknya, kalau kamu taubat hanya cakap aku taubat dah, mulut dah kata aku dah taubat, tapi tak memenuhi syarat-syaratnya, maka taubat kamu tidak akan diterima oleh Allah. Jadi kalau kita nak jadi orang berjaya, Allah kata watubu ilallahi jami'a, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Okey. Dan nak bertaubat kepada Allah ni bukannya seorang-seorang. Bukannya seorang-seorang. Apa buktinya dekat ayat ni dia kata bukan seorang-seorang? Jami'a, ramai-ramai. Kamu semua ni kena bertaubat. Ayyuhal mu'minun. Bagus. Siapa yang sebut tadi? Jamak. Okey. Nak bertaubat, tak boleh taubat seorang-seorang, tapi kena ajak juga orang lain untuk bertaubat. Sekiranya kamu buat benda ni, kamu akan berjaya. Contohnya abang-abang, kakak-kakak tingkatan 5 nak berjaya dalam SPM. Bila nak bertaubat, nak buat baik, kena ajak kawan-kawan. Jom kita solat berjemaah, jom kita baca Yasin, jom kita apa lagi? Qiyamul Lail, jom kita baca Al-Quran. Okey, jom kita pergi kelas. Maka insya-Allah dengan sedikit usaha yang kita buat tu, Allah SWT akan memberikan kepada kita kejayaan. Baik, yang seterusnya rukun taubat. Siapa pula nak cuba baca? Tu yang angkat tangan. Mari. Mari. Okey, nanti hantar ke Ustaz. Rukun taubat. 1. Menyesal. Yang kedua, tinggalkan dosa. Yang ketiga, berazam tidak ulang. Yang keempat, jika dilibatkan manusia, mohon maaf dan pulang hak. Okey, cuba huraikan sikit. Maksudnya, yang rukun taubat yang pertama, rukunnya kita kena menyesal. Maksud kita kena tinggalkan dosa tu dan berazam untuk kita tidak ulang lagi. Maksud jangan melibatkan manusia dengan nama apa. Macam mana tu? Jika libatkan manusia tu macam mana? Maksudnya kalau kita buat salah dengan orang, kita nak buat apa? Kita kena mohon maaf dan kita kena ulangkan hak. Contohnya macam kalau kita dah mencuri dia punya pen, nanti kita kena ulangkan pen dia. Okey, bagus. Nama apa? Safwan. Safwan kelas 1? 1P. Okey, bagus. Tahniah Safwan. Okey, dia berani untuk tampil. Ustaz tengok yang form 1, form 2 je ni berani ni. Mana yang form 5? Okey, lepas ni kita buka lagi. Baik, terima kasih kepada Safwan tadi kerana telah bantu Ustaz untuk menerangkan rukun-rukun taubat. Baik, boleh ulang balik rukun-rukun taubat? Lepas ni Ustaz nak tanya semula. Okey, bagaimana kita bertaubat? Siapa nak baca? Amru. Okey, Amru. Okey, Amru. Bagaimana kita bertaubat? Yang pertama, segera bertaubat, jangan tangguh. Yang kedua, banyakkan beristighfar dan salat-salat taubat. Yang ketiga, ganti dosa dengan amal saleh. Yang keempat, jauhi tempat dan kawan yang mengajak maksiat. Okey, segera bertaubat tu maksudnya kalau kita dah melakukan satu dosa itu, kita kena terus sedar kita dah buat dosa, kita menyesal benda tu dan kita terus bertaubat. Seperti beristighfar dan salat-salat taubat. Korang tahu macam mana istighfar dan salat-salat taubat kan? Ajar sikit macam mana? Lepas tu ganti dosa dengan amal soleh. Okey, kita tahu nanti kita akan ditimpakan kita punya amalan-amalan kan. Jadi bila kita dah berdosa tu, kalau kita taubat, memanglah dosa tu terhapus. Jadi nak tambah lagi amalan kita beramal soleh. Amal soleh macam mana? Amal soleh kita berfikir, baca Quran, beristighfar, solat dan lain-lain lah. Okey, yang last sekali, jauhi tempat dan kawan yang mengajak maksiat. Okey, jauhi tempat yang mengajak maksiat ni
Kuala Lumpur banyak apa? Kuala Lumpur banyak apa kan? Jadi banyak kelas, banyak tempat-tempat lorong kan. Jadi elakkan lalu tempat macam tu. Okey, kawan yang mengajar maksiat ni macam mana? Contoh, kawan tu dah couple kan. Kita kena bukanlah elakkan daripada kawan dia, tapi janganlah kita contohi dia. Kita kena ajak pula dia kepada arah kebaikan. Cari suasana iman. Boleh? Sambung. Okey, cari suasana iman. Pertama sekali baca Al-Quran. Okey, macam kita tengok dekat sekolah ni, pihak bandar banyak buat bacaan-bacaan Al-Quran. Contoh setiap pagi. Jadi macam tu, benda tu boleh buatkan kita agar selalu bertaubat. Okey, yang kedua dengan majlis ilmu. Macam sekarang lah, kita sekarang ni tengah dalam majlis ilmu lah. Majlis ilmu ni, Allah SWT selalu meredai orang-orang yang join majlis ilmu ni. Okey, dan yang ketiga bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Okey, kita kena cari tahu orang-orang yang dapat menarik kita ke arah kebaikan. Kita kena selalu berkawan dia. Jika kita buat salah, dia yang ada untuk tegur kita balik. Okey, itu dia. Terima kasih kepada Abang Amru. Tengok lain aura dia kan. Lain dia punya pergi tu lain. Usah ingat nak suruh dia sambung terus je sampai habis. Okey, baik. Okay, terima kasih kepada Amru kerana telah menjelaskan dengan sebaik mungkin tentang bagaimana kita nak bertaubat. Apa poin pentingnya? Buat segera, jangan bertangguh, banyakkan istighfar, gantikan dengan amal soleh, dan carilah suasana iman. Baik. Dengar kisah lelaki yang membunuh 99 orang. Okey, Ustaz nak belajar puteri lah. Siapa nak cerita? Siapa nak cerita? Mana ketua Badar Puteri? Mana? Nak cerita tak? Nak suruh dia cerita kan? Okey, mari. Mana? Ada tak ada? Cepat-cepat. Masa kita nak habis ni. Form 5 ada kelas ke? Ada kelas? Ada kelas? Okey, cepat. Pelajar puteri. Siapa nak cerita? Haifah? Tak kisahlah siapa-siapa pelajar puteri. Siapa nak cerita kan? Tak kira lah Badar ke bukan. Ada tak ada? 10, 9, 8. Tak ada. Okey, pelajar putera. Siapa nak cerita? Dia tak angkat tangan pun. Cepat. Menti Ustaz kan? Menti Ustaz kan? Main. Ustaz tahu menti Ustaz memang power. Main. Okey. Ni pun kita tengok macam mana dia punya pergi ya. Tak ingat sangat. Okey. Ustaz tak ada cerita. Taklah dia pergi jumpa Abi, jumpa alim tu. Lepas tu dia cakap nak taubat. Jangan buat dosa kalau dia bunuh kan. Betul. Okey, tak apa, cerita je tu. Okey. Jadi cerita dekat sini ada seorang pembunuh. Ada seorang pembunuh. Dia membunuh. Lepas tu ada satu hari tu dia dapat taufik daripada Allah untuk dia bertaubat. Untuk dia bertaubat. Lepas tu dia pergi jumpa seorang ahli ulama. Dia jumpa ahli ulama cakap yang dia nak bertaubat. Lepas tu ahli ulama tanya kenapa nak bertaubat. Lepas tu dia cakap lah dia dah bunuh seramai 99. 99. 99. Cerita dia panjang lagi, tapi saya dah berikan sampai ke 99 tu. Sampai dekat satu sampai ke ulama, ada ulama yang atas ni cakap yang dia nak bunuh dia dah bunuh 99 orang. Dia dah bunuh 99 orang. Lepas tu ada ulama tu kata yang dia ni yang tak bertaubat sebab dia dah banyak buat dosa. Lepas tu dia rasa marah dekat ulama tu, dibunuh ulama tu. Okey. Lepas tu malaikat Israel ni bagi peluang dekat
lagi tak bunuh macam ni. Allah kata cabut nyawa lelaki tu kalau lelaki tu bunuh sampai 100 orang. Lepas tu lepas dia bunuh ulama yang lepas dia bunuh ulama tu maksudnya dia bunuh 100 orang kan. Lepas tu dalam perjalanan dia nak cari, dia nak jumpa ulama lain sebab dia still nak taubat lagi. Dia still nak taubat walaupun dia jumpa ulama tu saya 3 orang macam ni sebelum tu. 2 orang je. Dia jumpa 2 orang and ulama yang dah bunuh yang tadi tu yang 100 tu orang ketiga. Lepas tu dalam perjalanan dia nak cari ulama yang lain tu dia dicabut nyawa. Okey. Tapi jarak antara tempat yang dibunuh ulama tu dengan nak jumpa ulama yang satu untuk minta taubat tu dia lagi dekat dengan tempat yang dia nak jumpa ulama untuk dia minta taubat dari sekali tu. Nak beritahu ulama tu baru dia nak bertaubat lah. Lepas tu sebabkan dia ada effort, dia ada niat untuk bertaubat tu, jadi Allah ampunkan dosa dia. Sebab itulah kalau kata inna ma'amal binniat kan. Jadi apa benda sebenarnya kita buat ni kita sini datang pada niat kita sendiri. Jadi niat lelaki tu adalah untuk bagi tahu kalau ulama tu yang taubat. Sebab dia dah memang rasa dia ni dosa sangat sebab dia dah banyak bunuh orang kan. Tapi disebabkan ulama-ulama cakap dia tak boleh bertaubat lah sebab ada banyak sangat orang dibunuh. Lepas tu dia bunuh ulama juga. Tapi disebabkan jarak dia nak taubat lagi dekat daripada jarak dia dibunuh ulama tu. Oleh sebab itu Allah kira macam dia memang nak sangat taubat. Cuma cara dia salah. Jadi Allah maaf ampunkan dosa dia. Okey. Masya Allah. Okey, terima kasih kepada Wan Izzuddin. Okey, cerita dia tu hampir tepat. Ada sedikit fakta yang tak apa tepat lah. Tak apa, boleh betul. Kita betulkan sama-sama. Pertama sekali, pemuda ni apa? Dia dah bunuh seramai 99 orang tu. Dia dah kira kat dinding tu 99 orang dah. Abu Ali, siapa lagi? Azim, banyak dah. Dah tanda dah mati dah tu kan. Jadi dia pun nak bertaubat seperti mana Wan Izzuddin cerita tadi. Dia nak bertaubat. Maka dia bertemu dengan seorang abid, seorang rahib, seorang ahli ibadah. Dia jumpa seorang ahli ibadah. Okey, orang ahli ibadah ni dia banyak beribadat tapi dia kurang ilmu pengetahuan. Maka bila dia tanya kepada rahib ni tadi, ahli ibadah ni tadi, aku nak bertaubat. Dia tanya, apa dosa kamu? Aku dah bunuh 99 orang. Maka dia kata apa? Kamu ni tak akan diampunkan. Dosa kamu besar. 99 orang mati. 3 kelas mati. Satu kelas 30 orang kan. Form 1 tu habis semua. Dia bunuh. Contohlah. Okey. Kamu tak akan diterima oleh Allah. Maka dia buat apa? Dia rasa apa? Dia rasa marah, dia rasa geram. Dia pun tikam, dia bunuh ahli ibadah tersebut. Jadilah 100 orang. Genap 100 orang. Lepas tu dia tak puas hati lagi. Dia rasa dia nak bertaubat juga. Dia carilah pula seorang alim. Alim ulama yang macam Wan Izzuddin cerita tadi. Seorang yang alim. Orang alim ni dia ada ilmu. Dia ada ilmu. Dia tahu maksudnya bahawa Allah SWT Maha Pengampun. Tidak ada dosa di atas muka bumi ni yang Allah tak boleh ampunkan. Kalau ada dosa Allah tak boleh ampunkan, maknanya Allah bukanlah Maha Pengampun. Itu kita kena faham. Okey, dia jumpa dengan alim ni, dia beritahu, kamu walaupun kamu telah membunuh 100 orang, Allah SWT tetap akan mengampunkan kamu, menerima taubat kamu dengan syarat. Dengan syarat apa? Kamu tak boleh tinggal dekat sini. Okey, di sini suasana di sini tadi kan, ingat kan suasana kan? Suasana dekat sini tidak dapat membantu kamu untuk bertaubat. Maka kamu kena pergi ke satu tempat ni. Di tempat ni kamu akan hidup dengan orang-orang yang baik-baik, dengan persekitaran yang baik. Maka di situ kamu dapat bertaubat, kamu dapat diampunkan oleh Allah SWT. Maka dia pun pergilah
ke tempat yang dimaksudkan. Dia pergilah. Maka dengan takdir Allah SWT dalam perjalanan itu apa yang berlaku? Dia mati. Dia mati. Tadi orang lain, ni keluar orang lain kan. Bila dia mati, datanglah dua malaikat. Datang dua malaikat, bukan dua orang malaikat kan? Malaikat bukan orang. Datanglah dua malaikat. Yang pertama malaikat rahmat, yang kedua malaikat azab. Malaikat itu pun bertikai. Orang ini yang azab kata orang ini akan diazab. Malaikat rahmat kata orang ini akan diampunkan. Kenapa malaikat ini bertikai? Yang azab kata dia patut diazab sebab dia belum buat kebaikan lagi. Dia baru dalam perjalanan, tak sampai lagi. Malaikat rahmat kata dia dapat rahmat keampunan sebab dia dah berniat, berusaha untuk pergi bertaubat. Maka turunlah satu lagi malaikat menyelesaikan pertikaian dua malaikat tadi. Dia kata apa? Baik kita ukur jarak perjalanan mereka. Jarak perjalanan mereka pula. Jarak perjalanan orang ni tadi. Bila diukur ternyata jarak dia dengan tempat dia nak pergi tu lebih hampir berbanding tempat dia tinggalkan. Maka dia pun diampunkan oleh Allah SWT. Baik. Hadis ni adalah dalam riwayat apa? Al-Bukhari dan juga Muslim serta Ibnu Majah. Okey. Waktu kita dah habis ni. Baik, apa yang terjadi selepas taubat? Jiwa kita menjadi tenang, bersih seperti mana orang tadi. Maka apabila dia tahu Allah SWT akan terima taubat dia, maka dia berhijrah. Hijrah diri dia ke arah kebaikan. Ada dorongan untuk melakukan kebaikan. Kalau kita dah buat jahat, maka kita akan hilang nikmat. Kita akan hilang keseronokan dalam melakukan ibadah. Sebaliknya apabila kita melakukan dosa kemudian kita bertaubat, kita akan rasa seronok untuk melakukan ibadah. Kat situ kita boleh ukur diri kita sendiri. Semakin dekat kepada Allah dan terhadap masyarakat, kurangnya maksiat, suburnya kasih sayang, dan akan melahirkan masyarakat yang berakhlak. Baik, apa tanda-tanda taubat kita diterima? Kita tak ulang dosa, hati kita semakin lembut, takut kepada Allah, takut dengan dosa, amal kebaikan akan meningkat. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kamu kena tanya diri kamu. Adakah aku benar-benar menyesal daripada dosa yang telah dilakukan? Adakah aku boleh berubah selepas bertaubat? Adakah aku menjaga hubungan dengan Allah dan manusia? Okey, jangan tunda taubat. Taubat tanda kekuatan iman, bukan kelemahan. Jangan tunggu waktu tua untuk berubah. Allah lebih gembira dengan taubat hambanya berbanding dengan orang yang menemui semula barangnya yang berharga. Okey? Ini doa yang biasa kamu baca. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Bila kamu baca doa ni? Lepas wudu kan? Saja Ustaz tak letak baris kat situ. Saya tahu, kamu tahu. Okey, jadi istilah terlambat, taubat pun kelembaran. Okey, tak apa, lebih kurang sama je. Baik, ini dia doa taubat yang Ustaz nak kamu amalkan selepas ini. Doanya hilang. Doa dia, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa ni sebenarnya doa yang rare. Riwayat Bukhari Muslim, doa yang rare. Kenapa Ustaz kata doa rare? Doa ini diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Ustaz kata Abu Bakar rare doa dia? Abu Bakar dalam ranking perawi hadis, Abu Bakar adalah perawi sahabat yang paling sikit sekali hadis dia. Yang belajar Quran Sunnah. Kenapa? Abu Bakar sahabat Nabi yang paling rapat. Dia hidup dengan Nabi daripada zaman di Mekah sampai ke Madinah, tapi dia paling sikit sekali meriwayatkan hadis. Berbanding dengan Abu Hurairah, Abu Hurairah tinggal dengan Nabi selama 3 tahun sahaja. Lepas tu Nabi wafat.
Selama 3 tahun dia tinggal dengan Nabi, tapi dia meriwayatkan lebih daripada 5,000 hadis. Kenapa agaknya? Sebab Abu Hurairah hidup lama selepas Nabi wafat. Jadi dia bertemu dengan ramai tabi'in, maka dia dapat meriwayatkan lebih daripada 5,000 hadis. Abu Bakar walaupun dia sahabat Nabi yang rapat, tapi disebabkan dia hanya hidup 2 tahun selepas Nabi wafat, maka dia tak berjumpa dengan ramai tabi'in. Ada banyak lagi lah, dia sibuk dengan urusan pentadbiran dan sebagainya. Tapi tak mungkin akan datang Ustaz bagi hadisnya, Ustaz paste kat sini, hilang pula dugaan. Okey, baik, refleksi. Yang ni dapat hadiah siapa jawab. Okey, selepas saya mendengar kuliah Ustaz hari ni, apa yang kamu dapat? Siapa nak cuba jawab? Yang pertama, soalan 1. Rakan kamu sering menangguhkan solat dan rasa malu untuk berubah. Apakah langkah praktikal yang kamu boleh cadangkan untuk membantu dia kembali kepada Allah? Okey, siapa nak jawab? Baik. Cepat. Pantas. Cepat, laju. Okey. Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jika rakan saya sering menanggung solat, tidur di waktu dan semalu berubah, perkara langkah praktikal yang saya boleh sarankan untuk bantu dia kembali kepada Allah ialah dengan jangan malu untuk bertobat. Saya akan nasihat dia kelas supaya jangan malu untuk bertobat, kerana Allah ini Maha Pengampun. Dan katakan dia jangan malu untuk bertobat, walaupun ramai yang akan mungkin jahil apa, mungkin sebab jahil apa kan, tapi jangan teruskanlah taubat itu. Okey. Tak apalah, boleh lah tu. Okey, terima kasih kepada saudara Izzuddin. Tak sama-sama. Okey, Ustaz bagi pelajar puteri pula, boleh? Janji hari tu nak, ada yang nak jawab tak soalan ni? Siapa nak jawab? Cepat, pantas. Tak ada? Okey, soalan lain. Okey. Mengapa Allah SWT tetap membuka pintu taubat walaupun hambanya sering melakukan dosa? Okey, untuk pelajar puteri tasbih dia lain sikit lah. Cepat. Cepat, pantas. Okey, bagus. Okey, Atilia. Allah tetap membuka pintu taubat walaupun hambanya sering melakukan dosa, kerana Allah merupakan Al-Ghafar, itu Allah Maha Pengampun. Allah juga amat mengasihi hamba-hambanya, lagi-lagi hamba-hambanya yang berdosa dan bertaubat. Dah, tu je. Okey, tahniah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih, tahniah. Tak ada jawapan salah Ustaz nak tengok kamu jawab je. Rugilah siapa tak nak ke depan kan. Okey, baik. Soalan yang seterusnya. Apakah pandangan kamu tentang orang yang menghina mereka yang baru bertaubat? Okey, siapa nak jawab? Cepat. Baik. Dua orang sekali. Cepat. Jawab. Pada pandangan saya tentang orang yang menghina mereka yang bertaubat, ini adalah satu perkara yang tidak wajar, kerana
Ada lagi? Seharusnya kita haruslah mendorong agama kita supaya bertaubat kerana Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dan kerana tiada dosa yang Allah tidak ampunkan. Boleh tu. Kesimpulannya, kita bertaubat, maka kita tidak mengulangi dosa-dosa yang dilakukan dan menjadi yang lebih baik pada masa yang akan datang. Okey, tanya Hafiz. Dia jawab macam jawab soalan pai. Bagus dia. Tapi kenapa orang ni muka dia sama ya, adik kembar dia kot. Okey, Pelajar Putri, ada lagi tak nak cuba? Tak ada soalan dah. Soalan last dah ni. Siapa nak cuba? Mari cepat. Siapa nak datang? Ada satu lagi, tasbih premium. Okey. Pandangan kamu tentang orang yang menghina mereka baru bertaubat. Okey. Bismillah. Pada pandangan saya, orang yang menghina mereka yang baru bertaubat adalah mereka tidak mendalami lagi ilmu agama, kerana sekiranya mereka menghina mereka yang ingin bertaubat ke jalan Allah, itu bermakna mereka tidak tak apa, teruskan. Cakap kan? Mereka tidak tahu kelebihan. mereka tidak. Tak apa, teruskan. Mereka tidak mempercayai bahawa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sebenarnya kita perlulah menyokong dan memberi nasihat kepada orang yang menghina dan mencela kepada orang yang ingin bertaubat, kerana perbuatan itu sangat dimukai oleh Allah. Okey, tahniah. Nama apa dah? Lupa dah Ustaz. Mia. Mantan student. Okey, baik. Kalau Ustaz nak jawab senang je. Apa pandangan kamu tentang orang itu yang menghina ni? Orang tu toksik. Dah. Okey, ada lagi. Rancang satu aktiviti kelas atau surau yang dapat menggalakkan budaya istighfar dan muhasabah diri dalam kalangan pelajar. Angkat tangan, siapa nak jawab? Ada lagi tak pelajar putri? Ada satu lagi kot. Last, pelajar putri. Siapa nak jawab? Mari, siapa nak bangun? Cepat, masa kita dah habis ni. Tak ada, Ustaz bagi pelajar putera. 1, 2, 3. Tak apa, lepas ni Ustaz bagi pelajar putera. Sabar. Okey, cepat. Form 5 ada kelas tak? Ada kelas? Okey, jawab. Membuat melancarkan program satu murid satu tasbih. Itu je. Itu macam idea Ustaz. Okey, tak apa. Tahniah. Okey, pelajar putera, siapa? Mari. Cepatlah. Okey, tahniah. Okey. Apa kamu punya cadangan? Satu aktiviti kelas atau surau yang dapat menggalakkan budaya istighfar dan muhasabah diri dalam kalangan pelajar adalah pihak agama Islam boleh Pihak Badar. Pihak Badar boleh mengadakan aktiviti istighfar selepas solat. Hal ini merupakan aktiviti yang mengajak rakan-rakan untuk melakukan kebaikan seperti mana dalil yang muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bagusnya. Nanti. Okey, tahniah. Terima kasih. Okey, lepas ni kita cadangkan supaya Arik Darius mengetuai program istighfar. Alhamdulillah. Okey, rasanya habis dah. Sekian, terima kasih di atas perhatian semua. InsyaAllah nanti kita sambung lagi dalam topik yang lain. Nak hadiah lagi? Ada lagi insyaAllah. Ustaz cari hadiah lain pula lah. Kinder Bueno ke nak kan?
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin.